kita orang ada trip. Jom awal. Siapa? In. Mana In? Guna naik atas lah. Bilik korang mana? Cik, paling wangi ya, paling wangi ya. Assalamualaikum. Sebagai bawa ST. Oh ini. Kalau banyak. Ya, jabat. Adalah hari Syam ada siapa yang tandas? Ada maintenance lah. Kali tak ada maintenance. Kena dekat atas. Agak besar dah. Oh, step bilik aircon. Dia buat perang rantai dia ni. Alam lawa. Okey. Salam. Raya je dah korang ni. Kosong dah. Aduh. Jo, ini makan apa Jo? Makan kambing. Apa? Dia buat Toma peluk-peluk tu mas. padu dulu. Ambil sudu lah Im. Sudu. Kan boleh kita tak masuk. Oh. Selfie ke boleh? Oh bukan. Video. Jangan tunjuk yang ni. Jangan tunjuk. Astagfirullahalazim. Tahu pertama awal. A meaningful occasion and all week long the football chatter is centered around you. Lagu boleh tahu kan? Dembele. Footage. Pagi-pagi dah rakam. Selesa tu, tak selesa tu. Selesa lah. Kau jangan rakam. Label tak boleh. Dia dah banyak video tak pakai baju so, malam. Sebelah. Dulu nak basikal tahu? Kau ni yang kau nak jual kat aku kan? Kau akan masak apa kan? Ada ayam, Ada tak? udang. Ada ayam, ada udang, Sayang sikit. ada sayang sikit. Baik, ini yang tenang. Terima kasih tuan rumah. Mari tuan rumah. Tuan rumah mana tuan rumah? Tuan rumah bagi makan tuan rumah. Gila. Puan, sana sini.
macam Jalan gila. Tikap, bukan tikap. Cakap. Oh, sampai Kedah. Kedah. So guys, kita hari ni nak pergi PD. Man, di mana? PD. Pegang. Let's go Port Dickson. Macam habis. Nak pergi rumah Pakcik Apis no. Driver. Ya, ini mana kerja depan? Oh, macam ni. Apis sikit. Dia tak boleh zoom. Oh, tak kita buat je. Oh. We have arrived at Taman Intan Perdana, Port Dickson. We have arrived at Hafiz Auntie's house. Depan orang sana. Depan. Driver of the day. Motion sickness guys. Motion sickness. Ada pojak di belakang sana. Pojak ada. Okey ni kita dia tak payah signal tak apa, memang ni je. Memang ni je lorong ni je. Jadi tak payah bagi. Lorong ni je dia, tak payah apa. Tak simpan. Dah sampai rumah Makcik Apis. Yang tu first, yang tu always keluar dulu. Yang ni kalau buat makan yang ni lah anak ni. Astaghfirullahaladzim. Itu mana masa pergi Mahwan, dia Harik Fred pakai baju yang rok tu. Harik pakai cap terbalik. Pakai semua baju hitam, dia baju hitam. Macam nak minta hutang dia Along. Macam Along nak minta hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go guys. Man. Okay, let's jom. Man, kita dah sampai di mana? Apa? Dickson. Port Dickson. Alamat dia. Wah, jalan 3 Palang 9 71050. Oi, gelap juga. Gelap. Depan lah. Depan. Rumah nombor 16. Wan, simpan ni tak payah signal kot. Memang last je. Memang dah last corner dah. Tak payah. Makan apa dah? Oh. Mi hilam. Harum. Tak lalu man. Diorang dah kerja, dah kenyang nampaknya. Kenyang. Seorang tengah borak kat luar tu. Kita berada di pantai guys. Ini bis Lawang ni. Guys. Teman-teman guys. Nampak tu. Audition. Pasal ni meh. Anda terdedah lah. Macam mana? Wajah marahin ke? Mini macam ni. Macam dia tak kira. Ya betul dia tak kira. Betul dia bagi dia di belakang. Di belakang. Kita sekarang dekat Bandar Tentera Darat. Tengah nak Dekat depan aja. cik nampak. Semua tengah cek depan. Kita dekat Bandar Tentera Darat. Bis. Kau nak pergi mana man? Jalan. Nak pergi mana? Jalan lah. Pergi Zeus.
sekarang kita dekat PD. Dalam lah. We are at PD Zeus Waterfront. Dekat depan sana. Mana? Okay. Kena dengan kereta api tu. Dah naik tu. Mana kedai tu? Nice saja, nice. Asal ikut tau. Asal ada. Aku kena kod tau. Bagus. Kita tak jadi. Oh. Ada. Sekarang kita mana? Tahun dekat RNR kan lah? Pedas tinggi. Dah sini. Pedas tinggi. Sekarang kita orang tengah